Selamat datang. Dalam video ini, saya akan membimbing anda cara untuk menjana self-bill e-invoice bagi komisen menggunakan supplier invoice dalam Showbox. Pergi ke bahagian Purchase, kemudian klik Supplier dan tambahkan New Supplier. Isikan maklumat supplier dengan lengkap. Pergi ke bahagian Branch di bawah. Pastikan semua maklumat yang diperlukan diisi dengan tepat. Klik pada Default Billing Address. Seterusnya, pergi ke bahagian Teks. Pilih Business dan masukkan Business Registration Number, kemudian klik Search Now. Klik Fill In Now. Nombor TIN anda akan terisi secara automatik. Klik Save untuk melengkapkan proses. Selepas itu, pergi ke bahagian Purchase, klik Supplier Invoice, kemudian tambahkan New Supplier Invoice. Isikan butiran supplier dengan tepat, termasuk supplier dan items. Klik Save dan Post untuk ke halaman Supplier Invoice Details. Klik Submit dan Refresh untuk mengesahkan e-invoice status. Setelah status e-invoice anda berjaya disahkan, anda boleh muat turun PDF dengan menekan butang merah. Tahniah, self-bill e-invoice anda telah berjaya dijana.